Peralatan. Ya, Menteri jawablah. Mungkin Yang Berhormat Paguh dah lupa, tapi ini adalah berita yang disiarkan bersama-sama dengan gambar Yang Berhormat Paguh. Saya tunjukkan di Dewan Yang Mulia ini. Bukan tuduhan. Bukan tuduhan sebarangan. Saya ingin tahu apa yang berlaku kepada tabung ini. Bagaimana wang itu digunakan oleh pentadbiran Yang Berhormat Paguh pada ketika itu. Jadi saya ingin tanya, kalau Yang Berhormat Paguh boleh jawab, di mana wang 4.25 juta ini dan apa yang berlaku kepada peralatan 26 juta ini yang diterima oleh pentadbiran Yang Berhormat Paguh ketika Yang Berhormat Paguh. Di mana lesapnya? Di mana perginya? Jelutong yang akan jawab adalah menteri sekarang. Terima kasih Tan Sri Pengurusi. Jadi saya ingin pencerahan. Kalau boleh, saya tahu Yang Berhormat Paguh ada mesyuarat penting malam ini di rumah. Tapi perkara ini melibatkan rakyat. Tak ada seorang pun ahli parlimen bersatu yang hadir untuk bela beliau dan menjelaskan perkara ini. Dia dah lari tajuk dah. Dia bukan lari tajuk. Ini adalah tajuk penting. Tajuk melibatkan rakyat, wang rakyat. Biar menteri. Peralatan. Ya, Menteri jawablah. Menteri akan jawab. Tan Sri Pengurusi, terima kasih di atas peluang yang diberikan. Tak perlu koyak. Yang Berhormat, kalau dah bersatu, dah bergaduh, tak perlu koyak. Beri penjelasan. Terima kasih. DAP yang koyak. DAP teruk.